Parang ni saya dapat dekat Gunung Ledang. Saya dapat Gunung Ledang, tapi tidak lengkap begini. Cuma hanya sebatang besi buruk. Akhirnya kami sampai satu kawasan yang tak ada jalan. Saya baca doa, ya Allah, berikan petunjuk, tunjukkan aku jalan. Tiba-tiba Allah berikan satu hint. Angin bertiup, daun-daun yang ditiup angin tu melempai, terselak ke situ. Saya pun rasa macam kawasan tu kosong di sana. Lalu saya datang, saya selak dia, ada jalan. Wah, itu jalan apa? Okey. Berbatu, dan saya sampai di kawasan yang berbatu yang agak bergaung sebelah sana, kami nampak sungai. Sungai dan pandangan sebelah kanan nampak air terjun yang seperti saya mimpi. Kemudian saya nampak, saya terus bagi salam. Assalamualaikum, ya Rijalul Gaib. Dia bangun. Dia terus menunjukkan diri. Jadi bila dia menunjukkan diri, saya nampak daripada paras pinggang sampai ke muka dengan rambut yang panjang, para bahu, ditiup angin. Tengah saya duduk tu, kawan saya bersolat tu, selepas bersolat tu dia datang, mukanya macam pucat. Dia diam. Dia pelik. Dia tu orang yang riang. Terus berbisik dengan saya. Angah, waktu duduk dekat tempat kiblat tadi, ada nampak sesuatu tak? Assalamualaikum semua. Bergambar. Macam familiar tempat ni. Assalamualaikum. Macam pernah sampai ke sini Tapi di mana ya? Sama tempat yang hari tu, kita sekarang ada di gelanggang Raja Wali. Oh, patutlah. Patutlah. Tu hari malam lain, hari ni terang clear, Betul jelas. bang, I tengok muka abang malam lain, siang lain. Nah, tak nak cakap. Anyway, hari ni kita bersama kembali dengan orang yang kita janji-janjikan. Tapi sebenarnya harusnya syutingnya malam, tapi untuk menjimat waktu dan yang lain hal, dan kita harus adjusting sama Abangah juga. Bersama tetamu kita. Jangan cakap. Bukan tetamu sih, dia part of the show juga. Karena Nanti abang ada. nggak ada, dia beda. Dia levelnya dia udah ini yang paling tinggi coy. Kita masih merah, kita masih di bawah. Dia udah di atas coy. Okey. Ya jadi kita sambut aja yuk. Yes. Ladies and gentlemen, tak lain dan tak bukan Abangah Indah. Raja Wali Sakti. Raja Wali Sakti. Inilah dia. Mantap. Abangah apa kabar? Kembali kita ke gelanggang. Okey, jom sekarang abang buat dulu. Dan kembali kita lagi sekali, kita kenalkan orangnya, tuannya. Gelanggang ni kita lupa sebut. Kita dah sebut tadi bang. Abang tak ada kat sini tadi. Saya ngomong dia dari kemarin tau, abang betul abang cakap. Gelanggang Raja Wali. Abang boleh tengok tak kat orang ni ada apa-apa yang ikut, sebab daripada semalam dia lain tau. Abang analyse dulu. Dia lain macam daripada pulang semalam. dari sini. Siang itu malam bagiku, malam itu siang bagiku. Jadi ini siang aku pasti tidur sepatutnya. Dia lain. Assalamualaikum. Tapi dah hampir berjaga. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Alhamdulillah diharap abangah kita berada dalam keadaan aman, damai, tenang, sihat, insya-Allah. Dan Amin, amin. minta maaf juga nih Abangah, kacau Abangah punya time, kita datang ke sini Abangah mungkin lagi busy. Terus menyempatkan diri untuk bersama kita. Lepas tu sediakan makanan, air semua. Amin ya Air, Allah. ya, makasih. Semoga murahlah rezeki abangah. Amin ya Allah. Dari tadi kan kita kenapa Black Cat? Orang baik-baik. Dari tadi kan kita tuh waktu kita start ada sesuatu yang Menarik perhatian. menarik perhatian. Habis.
menarik perhatian saya nih, Abang As. Ada nih di depan kita nih ada apa ini? Baik, kita jangan cakap. Oh, Kita takut bagi apa? salah. Kita bagi apa cakap luar. Abang yang di depan apa, Abang? Boleh ceritain? Apa salah kita, Abang? Tiba-tiba kita, okey boleh, dia letak ini terus dia duduk. Macam galang nak kena sunat. Gitu dah, udah 3 kali. Goyang kan. Abang sunat dah? Nampak. Tak tahu bang, benda ni kena tanya. Silakan Abang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uqliqa wal qatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amin. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Angah ucapkan kepada Abang Teddy, Alhamdulillah. Syasha dan Saudara Galang dan kru-kru yang ada sekalian. Alhamdulillah. Kerana sudi bertandang ke gelanggang Raja Wali pada hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah yang baik selalu datang daripada Allah, yang buruk biasa datang pada diri kita sendiri. Okey, jadi nak perkongsian macam mana tu? Aduh, iya. Enggak, kita kan dari tadi kan abang-abangan mata duduk. tu menjeling Terus gitu. tiba-tiba zang. Abang letak kat situ, lepas tu abang suruh macam kita semua macam tak tahu nak buat apa ni. Kita tak tahu ni apa salah kita. Jadi kita nak abang cerita lah yang tu apa. Apa yang di depan mata kita tu? Apa dipanggil tu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini senjata lah, senjata parang. Okey. Angah ada dengar daripada rakan-rakan kru nak minta Angah buat penerangan tentang keris. Tetapi hari ini yang mana sempat yang ada di gelanggang kami. Sebab keris ada di dalam simpanan stor lah. Jadi saya keluar sebab setiap barang yang saya miliki dia ada sejarah. Dan ada cerita dia. Okey, ni kalau kita tengok sebilah parang lah. Parang yang berukir. Parang ni saya dapat dekat Gunung Ledang. Saya dapat Gunung Ledang. Tapi tidak lengkap begini. Cuma hanya sebatang besi buruk yang berkarat. Tapi Tak ada ada sarung dia? Tak ada sarung. Besi buruk gitu. Tak ada sarung. Boleh tengok. Silakan. Tapi sarung ni saya perbaikilah. Saya pergi hantar tukang. Lalu dia buat untuk kena dengan dia punya bentuk lah. Dia dipegangnya aja itu kayak ada something tau. Serius. Try. Abang tadi. Hati-hati bang. Berat gila. Berat. Berat dia dekat sarung dia ke dekat Boleh buka? senjatanya? Boleh buka. Tak apa, saya tak nak buka. Biar abang yang buka. So berat dia dari besi Kayu senjata je ataupun sarungnya yang buat berat? Kedua-duanya sekali. Kedua-duanya berat. Sebab Ni saya kayu minta, apa ni bang? Saya minta tukang letakkan kayu yang keras lah. Jadi pakai full kayu sena. Kayu pokok sena. Abang ini waktu time abang buat sudah jadi terus try untuk ini ada ritual khas enggak abang? Tak, I nak tahu waktu jumpa dulu macam mana. Oh iya tiba-tiba benar. Jumpa. Okey. Sebenarnya dia sebilah parang biasa saja, besi biasa. Tetapi besi ini sangat tua lah. Sebab dia dah terbenam dalam dasar bumi ni mungkin ratus tahun. Sebab dia ada di parang ini ada tanda. Tanda tulisan Arab. Tulisan Arab yang diukir dekat besi itulah. Yang bermaksud tak silap saya 81. Dia tulis 81. Apa rahsia 81? Akhirnya saya kaji, saya fahamlah. Apa tu abang? Kalau boleh Nanti kalau saya terangkan. Okey. Terlebih dahulu kita ceritalah macam mana Angah boleh dapat parang ni. Itulah besi lagi. Waktu itu abang lagi ni lagi hiking. Angah hiking. Lagi hiking. Ceritanya bermula daripada kami menuntut. Kami menuntut seorang guru. Waktu menuntut dulu adalah sampai pelajaran kita ni berkomunikasi dengan benda-benda yang gaib, benda-benda yang berkaitan dengan misi dan sebagainya. Jadi saya tertarik satu perkara, iaitu tentang pelajaran macam mana kita nak menembusi alam gaib.
saya sendiri nak rasakan pengalaman tu, dan saya pun bertanya kepada guru, boleh ke kita orang biasa ni memiliki harta-harta gaib? Sebab biasa kita dengar kalau mistik-mistik diorang boleh miliki batu, permata dan sebagainya. Macam mana diorang dapat? Mesti ada pelajaran dia. Jadi saya rujuk pada guru. Guru kata dia kita harus buat solat hajat selama satu minggu berturut-turut. Kemudian kerjakan beberapa amalan. Amalan ini secara rahsia dalam perguruan. Jadi saya ambil ijazah daripada guru dan saya ingin merasa macam mana sahih dan kebenaran dalam keilmuan ni. Lalu saya kerjakan dalam satu minggu. Kerja dalam satu minggu, solat hajat berserta dengan amalan dia. Ini semua kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, apabila kita yakin dengan satu yang apa yang kita bawa, kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di situ Allah akan tunjukkan rahsia pada kita. Daripada hari pertama, kedua sampai hari ketujuh, saya tak rasa apa-apa. Saya tak rasa apa-apa. Kemudian masuk ke hari selepas 7 hari beramal, hari selanjutnya, hari ke-9 saya dapat alamat mimpi. Saya dapat alamat mimpi, saya naik sebuah bukit. Mungkin gunung. Tempat tu tinggi. Kemudian saya sampai di sebuah gua. Gua tu tidak besar, tapi di sebelah gua tu ada air terjun. Air terjun yang cantik. Dan sesampai saya di situ, kemudian saya tersedar. Saya faham yang ini mimpi. Kemudian mimpi itu berulang lagi. Berulang. Mimpi yang sama lah. Mimpi yang sama menunjukkan saya sedang mendaki seorang-seorang. Saya redah belukar apa semua, dan akhirnya sampai tempat yang sama. Lepas tu saya merujuk pada guru saya. Guru saya kata, cuba fikirkan di mana tempat yang kau mimpi itu. Bila saya fikir-fikir, saya nampak satu gua. Saya cam gua tu sebab berkali-kali sampai. Kemudian saya buat sedikit siasatan dekat Google. Kita tengok gua-gua yang ada dekat Malaysia ni lah. Dan satu laman tu saya jumpa, dia menceritakan tentang gua Nenek Kebayan. Gua Nenek Kebayan di Gunung Ledang. Bila saya tengok gua Nenek Kebayan tu, sama mimpi. Tapi saya pernah ke Gunung Ledang, tapi saya tak tahu di mana tempat yang saya nak tuju, di mana gua ni. Kemudian menjadi satu perkara yang mengganggu fikiran. Saya cerita, saya ada mimpi, tapi kawan-kawan banyak katakan, kau jangan layan sangat mimpi. Tapi saya yakin sebab kita beramal kan. Kita beramal, solat hajat, minta Allah tunjukkan. Dalam niat saya cuma nak tahu tentang perkara yang gaib. Ya Allah, tunjukkan aku, ya Allah, kebesaran-Mu, ya Allah, untuk menjadi pelajaran dalam hidup saya. Itu saja. Kemudian bila saya cerita, ada 5 orang yang berminat lah. Dia kata, why not kalau kita ni semua pakat-pakat kita pergi. Tapi diketuai oleh Angah. Dia kata, saya cakap, saya pernah pergi Gunung Ledang. Lagi pada kecil, bapa saya seorang pendaki gunung. Dia memang train kita lagi kecil naik ke gunung. Jadi untuk naik ke gunung ni tak ada masalah lah. Sebab kita tahu apa tu cara berkemah dan sebagainya. Jadi saya cakap dengan kawan-kawan, kalau boleh kita pergi balik hari. Saya tak nak bermalam di sana. Kalau letih ke apa ke macam mana, diorang kata tak kisah, asalkan Angah bawa. Bila kepercayaan sepenuh pada saya, kami pun memulakan ekspedisi. Kami gerak daripada Kuala Lumpur pukul 3 pagi. Supaya lebih awal sampai di sana, boleh bersolat di masjid mana-mana yang kami boleh berhentikan. Selepas selesai, kami sarapan dan kami mula mendaki.
Di pagi itu kami tuju ke Sagil. Sagil ni terletak di Johor Bahru lah. Di Johor. Minta maaf. Di Johor. Jadi kami mulakan pendakian dengan tak tahu arah mana kami nak tuju. Arah tuju. Okay. So, pertama saya minta baca doa, minta pagarkan diri, minta Allah selamatkan perjalanan pergi dan balik. Okey, ekspedisi pun bermula. Kami naik melalui air terjun Asahan, air terjun apa nama Sagil. Di air terjun Sagil kami naik. Saya melalui denai-denai yang berhampiran dengan air terjun. Okey. Sebab saya yakin dalam mimpi saya gua tu berada dekat dengan air terjun. Jadi saya ambil keputusan lebih baik saya menyusur sungai sampai saya jumpa. Itu dia saya punya fikiran. Nak dijadikan cerita, langkah, rasa, pandangan. Dia menjadi satu yang digerak-gerak. Sedangkan jalan tu banyak cabang jalan. Bila kami jalan, kepala akan mendorong kepada arah. Apabila menjumpa cabang-cabang jalan yang bercabang. Contoh kita jalan satu denai, tiba-tiba ada tiga jalan. 3 cabang. Tiga cabang. Tiga cabang. Mana satu nak jalan ni? Kan? Kiri, kanan atau tengah? Kan? Tapi Allah Ta'ala punya kuasa kan. Dia mendorong kepala kita menggerak sini. Saya pun ikut arah dan ayunan kaki dan tangan lah. Jadi bila kita sampai simpang-simpang macam tu, dia akan terdorong oleh perasaan yang macam tu. Saya teruskan jalan mengikut gerak hati dan apa yang dipandu Allah lah. Intuition. Ya. Dalam hati saya berserah sepenuhnya. Saya berzikir, terus berzikir. Allah. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai satu kawasan yang tak ada jalan. Tak ada jalan? Dah tak ada jalan. Aduh. Lepas tu saya cakap, mana nak jalan? Mana nak jalan? Kiri, kanan, depan, belakang, semua tak ada jalan. Cuma ada jalan yang kami jalan tadi kan. Dan akhirnya saya baca doa, Ya Allah, berikan petunjuk, tunjukkan aku jalan. Tiba-tiba Allah berikan satu hint. Angin bertiup, daun-daun yang ditiup angin tu melempai, terselak ke situ. Saya pun rasa macam kawasan tu kosong di sana. Lalu saya datang, saya selak dia, ada jalan. Wah, itu jalan apa goa bang? Jalan itu... Jalan kecil gitu? Jalan itu menuju ke sebuah gaung yang ada bunyi air. Maksudnya waktu Angah dah start tu, Angah dah tak nampak jalan. Tak nampak. Tapi bila ada angin tu baru nampak ada kursus. Pokok tu bergoyang. Pokok tu bergoyang. Daun-daun tu. Bermakna jalan tu ditutup oleh pokok. Tapi bila pokok tu macam bergoyang-goyang itu, gerak hati kata, kenapa angin pergi ke sana? Mungkin angin tu tuju ke kawasan yang lapang. Betul. Kawasan yang laluan angin kan. Lalu hati kecil saya cakap, kita pergi ke sana. Bismillah, saya langkah, saya tolak, ada jalan di depan tu. Kita pun masuk, semua masuk dengan menyelak daun pokok. Macam masuk di satu zon yang berbeza. Twilight zone. Nampak. Ya, benar. Sampai di kawasan tu, kami berada betul-betul kawasan yang berbatu. Berbatu, dan saya sampai di kawasan yang berbatu yang agak bergaung sebelah sana, kami nampak sungai. Dan pandangan sebelah kanan nampak air terjun yang seperti saya mimpi. Wih, dia ada climax ni. Abang, waktu abang masuk ke jalan yang itu tu kan, yang baru itu suasananya macam normal gini apa abang kayak gelap ke atau normal, tapi penuh angin. Banyak angin. Kawasan situ banyak berangin yang macam menyambut-nyambut. Welcoming, ya kan? Sini kat sini. Kami berdiri di batu tu, angin yang tiup tu melempar-lemparkan rambut. Kita rasa syaknya. Semua duduk macam, wow, tempat ni cantiknya kawasan ni. Lepas tu tengok air terjun, lepas tu terpandang sebelah air terjun tu gua. Saya nampak, ini gua yang dalam mimpi.
Tapi saya tak cakap lagi dengan diorang. Saya bagi syarat, kita berehat. Kita berehat. Lepas tu saya tengok jam pada waktu tu asar dah berlalu. Maknanya daripada lepas sarapan tu sampai asar baru sampai kat tempat yang tu. Ya, lama kita jalan tu, perjalanan tu lama. Jalan kita berhenti, lepas tu kita berhenti makan tu semua. Angah tak cerita lah. Kita shortcut kan kepada perjalanan dia kan. Akhirnya sampai juga kepada tempat tu menjelang waktu asar. Tapi waktu tu dah lepas waktu asar. Sekejap lagi udah gelap tu ya abang lah ya, udah mau malam ya. Kemudian sampai di situ saya cakap, kawan-kawan yang mana nak solat. Tadi dah solat Zuhur di air terjun Puteri di bawah sana. Kawan-kawan yang mana yang nak bersolat, kita solat dulu, nanti kami tak memasak, kami bawa bekalan yang sedia ada. Nak cepat kan? Jadi lepas tu kita makan-makan, lepas solat nanti kita duduk berkumpul. Baik, diorang kata. Masing-masing pun turunkan beg, apa semua, siap-siap angkat solat. Lepas tu memandangkan diorang tu terpegun dengan air terjun, ada yang masih main-main air. Jadi saya kata saya nak tunaikan solat dulu. Saya angkat air semayang cepat-cepat, saya pun tunaikan solat. Waktu berdiri itu saya fikir di mana letaknya kiblat. Ya tu baru mau tanya kan kita. Di mana letak kiblat dalam hutan kan? Tapi pernah guru saya cakap, jika kita tidak tahu kiblat, kita mengikut gerak hati. Sebab Allah tahu niat kita. Tetapi waktu tu Allah memberikan petunjuk. Waktu saya berdiri itu, saya nampak satu urat batu yang mengarah ke matahari dekat sebelah sana. Dan waktu senja dan tengok keadaan matahari, saya rasa ini kiblat. Kemudian saya ada sejadah, saya bawa dalam beg, saya bentangkan, saya berdiri, saya selawat nak qomat ni. Saya ternampak orang. Seorang, rambutnya panjang. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Putih, badannya sasa. Tapi dia berbaju silat. Berbaju silat berkola V. Kemudian dia bangun separuh. Tapi saya tak nampak sebab berlindung di sebalik batu yang besar-besar kan. Saya nampak orang tu. Jarak dia antara 100 lebih meter itulah. Saya nampak. Kemudian saya nampak, saya terus bagi salam. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Dia bangun. Dia terus menunjukkan diri. Jadi bila dia menunjukkan diri, saya nampak daripada paras pinggang sampai ke muka dengan rambut yang panjang, parah bahu, ditiup angin. Saya cakap, orang. Betul orang ni. Saya pun angkat tangan. Dia tak sambut angkat tangan saya. Dia terus memandang saya tajam. Lagi keadaan jauh. Saya cakap, biarlah. Saya ni nak semayang. Saya pun tunaikan semayang. Habis saya tunaikan semayang, saya pun panggil kawan-kawan saya. Nak semayang di sini kiblatnya. Diorang kata, confirm ke? Agak-agak saja saya kata. Lepas tu ada seorang yang bawa kompas. Dia tengok, betul. Arah urat batu itu mengarah ke kiblat. Ada orang pun semayang. Jadi saya sambil-sambil dekat situ, saya minum dan bersihkan diri apa yang patut daripada kasut-kasut tadi yang kotor tadi kan. Kemudian saya duduk, saya memandang gua tadi. Saya duduk. Orang lelaki tadi tu dah tak ada dah lah. Saya abaikan. Lepas saya solat, saya tak nampak. Lepas solat tu udah enggak ada gitu ya? Ya. Kemudian saya duduk, tengah saya duduk tu, kawan saya bersolat tu, selepas bersolat tu dia datang, mukanya macam pucat. Dia diam. Dia pelik. Dia tu orang yang riang. Tapi mukanya berubah macam habis tengok apa gitu. Something lah. Kita tengok kenapa ni kan. Tapi saya tengok muka dia macam ada sesuatu ni. Lepas tu semua dah habis solat, semua kumpul. Sambil-sambil kita makan. Lepas tu yang kawan tu terus berbisik dengan saya. Angah, waktu duduk dekat tempat kiblat tadi, ada nampak sesuatu tak? Saya tengok muka dia. Saya cakap, kau nampak lelaki, rambutnya panjang,
berpakaian hitam silat. Mana kau tahu? Dia kata. Mana kau tahu? Saya malah nak buka cerita yang banyak. Saya kata, saya agak saja. Saya malah nak buka cerita tu. Siapa tu? Orang tu. Dan mungkin orang tu. Lepas tu dia, bila kita cakap macam tu, dia dah tenang. Dah tenang. Okey. Dan waktu duduk tu, kami duduk di batu-batu. Kan? Duduk di batu. Lepas tu saya nyalakan rokok suria. Saya nyalakan Surya rokok yang suria. mau sponsor boleh masuk Surya. Ya kan? Okey. Okey, kemudian apabila saya nyalakan rokok suria, saya duduk kat batu itu, nyalakan rokok suria. Saya ketiskan abu rokok. Waktu ketiskan abu rokok saya jatuh betul-betul dekat tanah. Yang mana saya tengok batu tu macam berkarat. Batunya berkarat abang? Batu tu berkarat. Nak kata batu tu berkarat, dia macam satu benda yang besi yang timbul. Besi yang timbul tetapi berkarat. Saya cakap, macam mana batu ni boleh berkarat? Mungkin batu ni ada besi ke? Ada unsur besinya. Ada unsur besi. Macam menarik ni. Kan? Tepi saya ada ranting. Saya pun patahkan ranting. Saya garis. Garis. Nampak besi yang terkeluar panjang lebih kurang dalam 3 inci. Dalam pandangan saya nampak besi tu. Ini ajaib lah. Saya nampak di dalamnya berbentuk macam sebilah mata parang. Macam dia sekilas. Lepas tu saya tengok, lepas tu seperti biasa balik. Saya rasa pelik. Kemudian saya pun terus sky dengan ranting tadi. Lepas tu saya umpilkan besi itu. Bila saya tarik, sebilah parang yang karat. Karat berat, penuh dengan karat. Bila saya pegang tu, saya macam, wow, besi. Siapa tertinggal ni? Kan? Lama sangat sampai berkarat di dalam tanah ni kan. Lepas tu, kawan-kawan saya depan saya tengok macam, dia kata, Angah, kau tarik barang tak, saya tak tarik. Benda ni kat sini. Aku dekat sini, aku tak nampak pun tadi. Sebelum orang tak ada yang notice ya? Semua jalan-jalan, langkah-langkah di kawasan situ. Menghadap di gua tu kan. Saya kata, ini parang lama ni. Tak apalah, saya nak bawa balik. Nak bawa balik. Lepas tu saya angkat parang tu. Semua tengok. Saya pun angkat, saya lalu letak tepat saya semayang tadi, beg saya ada di situ. Waktu saya nak letak, keluar lagi lelaki tu. Yang tadi tu? Keluar lagi. Kali ni keluar, dia memeluk tubuh. Saya tengah pegang benda tu macam ni. Parang tu. Saya bagi tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rijalul Gaib. Jika besi ini, parang lama ini, kepunyaan kau atau kepunyaan siapa yang di sini, beritahu sebelum aku bawa balik. Jika selepas aku balik, keluar daripada gunung ini, bermakna ini aku punya. Milik abang lah gitu kan. Dia tidak bergerak, tidak apa. Dan tak ada nak tunjukkan syarat apa-apa. Peduli lah. Abang saya pun tapi tak kenal siapa dia. Tapi semua kawan-kawan Angah nampak kan seorang je nampak lelaki tu tadi? Dengan seorang yang kawan tadi yang tadi nampak itu ya? Abang pas dia gini tu dia nampak kesannya nampak macam marah ke apa? Expression dia mukanya biasa, flat gitu. Murmur hati. Diam gitu saja. Tapi tak ada misai, tak ada janggut, tak ada. Cuma rambut je panjang. Tapi kalau daripada pandangan jauh, nampak orangnya segak. Gagah. Pasal bajunya kita nampak lengannya besar. Orangnya gagah. Jadi susuk tubuh badannya daripada dadanya pun nampak belahan dadanya bidang. Besar. Jadi abaikan saya kata. Tapi abang tetap minta izin ya kalau memang punya. Minta izin, kita takut. Pernah ada story kan. Iya betul. Ambil barang-barang di hutan, balik kerasukan, sakit dan sebagainya. Jadi saya yakin ini pemberian Allah. Saya yakin Allah nak tunjukkan sesuatu yang gaib. Kemudian saya bawa balik, saya letak dalam beg.
Kemudian saya pergi ke kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya cakap, "Ngah, kami pun nak barang-barang gaib. Cuba tarik. Mana tahu ada keris ke, ada apa." Aduh. Saya cakap, jujurnya saya tak gerti. Saya kata, korang kan belajar. Cubalah. Baca bismillah apa. Diorang pun baca lah. Bismillah apa. Sambil diorang gitu, saya pun makan. Makan. Sampai dah lebih kurang dekat pukul 6. 6 petang. 6 petang. 6 petang. 6 petang. Saya cakap, kita kena gerak ni. Dah malam ya. Suasana gelap. Kita cuma ada torchlight. Kita tak bermalam. Elok kita gerak segera keluar daripada kawasan ni. Dalam perjalanan, masuk waktu maghrib. Oh ya. Waktu maghrib kami, yang belakang lah. Yang belakang berlari ke depan. Dia kata ada satu objek yang terbang berwarna putih yang beberapa kali cross depan dia. Tetapi keadaan tu pantas. Boleh tak kau jalan belakang, aku jalan depan pula. Aku seram lah, dia kata. Okey. Waktu kami nak bertukar tu, semua ramai-ramai dengar mengilai. Dah apa? Dengar suara mengilai. Kayak gitu. Bila dah mengilai tu, saya kata, jangan bergerak, jangan lari, kita duduk. Dia cakap, dia mengilai dekat sini ni. Tak, kita duduk. Tenangkan diri, pagarkan diri. Tenangkan diri, saya baca ruqyah apa semua kan. Semua dah tenang sampai dia berhenti mengilai. Lama ke dia mengilai tu abang? Dia mengilai sekejap-sekejap. Oh. Kejap jauh, kejap dekat. Lepas tu bila dah senyap keadaan dia, saya pun bangun. Ni masanya kita nak gerak ni. Jom kita gerak. Sepanjang perjalanan tak ada gangguan lagi lah. Sampai kami keluar. Dan akhirnya saya balik. Saya abaikan lagi ni. Masih dalam simpanan saya letak dekat stor kan. Datang alamat mimpi lagi. Mimpi lagi? Mimpi. Dia tunjukkan bilah. Dia nampakkan bilah tu beberapa kali. Lepas tu saya tersedar, kena buat sesuatu. Petunjuk dalam mimpi tu gitu abang? Menampakkan bilah besi yang saya jumpa tu. Kemudian saya jumpa satu tukang. Saya tak pandai besi. Saya tak ada ilmu tentang ilmu besi. Kemudian saya jumpa tukang ni pandai. Dia boleh menempa keris, parang dan sebagainya. Dan dia pun faham tentang ilmu-ilmu besi. Saya datang, saya jumpa dia. Saya serahkan. Saya panggil dia Pak Nik. Saya cakap, Pak Nik, boleh tengok. Saya jumpa sebilah parang lama yang dah tak ada ulu dan sarung. Cuba tengok. Waktu saya serah kat dia, dia naik bulu rumahnya, gerun. Kau dapat mana ni, dia kata. Gunung Ledang. Terus dia letak. Kau nak suruh aku buat apa? Saya tak tahu nak buat apa ni. Tapi saya minta boleh tak besi ni diperbaiki, jadikan balik parang yang boleh saya guna. Saya fikir besi itu boleh pakai lagi, kan? Jadi kita boleh perbaiki dan kita boleh guna parang tu. Baiklah. Hari yang saya serah, besok dia demam. Allah. Dia demam selama 1 minggu. Tak boleh bangun, badan sakit. Kan? Lepas tu saya telefon. Pak Nik, macam mana bilah tu dah siap? Dia kata, aku demam. Engkau datang sini boleh? Saya pun datang. Lepas tu dia letak bilah tu. Bilah tu saya balut dengan kain putih je. Dia letak bilah. Boleh tak engkau angkat balik bilah ni? Aku rasa tak sedap hati lah. Kenapa? Lepas aku terima, nak bikin aku demam. Oh iya ke? Saya pun tak tahu kalau nak hantar pada siapa. Lepas tu hati tergerak. Pasal saya mimpi beberapa kali. Saya kata, Pak Nik ada mimpi apa-apa ke? Saya pandang mata dia dalam-dalam. Dia kata, nak cerita pasal mimpi ni kau percaya ke? Tak apalah, kongsi je. Ya, aku mimpi. Aku mimpi ada seseorang datang beritahu, parang ini jangan dipotong. Kalau nak perbaiki, biar dia dalam bentuk yang lama. Cuma buangkan karat dia. Kalau nak masukkan sarung dan ulu ni, tak ada masalah. Lepas tu dia tersedar. Itu ialah mimpi. Jadi kalau ikut saya suruh buat macam ni dia kata. Jadi minta maaf saya tak boleh buat macam tu.
Kalau nak suruh saya baiki saja dan pasang sarung dan tu saya sanggup. Sebab saya mimpi ni yang rasa macam tak sedap di hati. Tak sedap di hati. Saya cakap terpulanglah kepada Pok Nik, buat seadanya. Jadi dia buat bilah ni kerana saya minta dengan dia kalau boleh letakkan sayap Raja Wali. Oh gitu. Kemudian dia letak sayap yang ukiran seperti sayap kiri dan kanan kan. Kemudian dia ukirkan mengikut kemahiran dia lah. Okey. Jadi parang ni setelah siap dia serah kepada saya. Saya tengok, wow, cantik dibikin kan. Lepas tu saya cakap, boleh saya buka? Dia kata, silakan, ini hak kamu. Saya pun bismillahirrahmanirrahim, saya tarik, tak boleh. Dia agak ketat kan, saya tarik ni agak ketat. Kalau gini dia agak ketat. Tapi dia lock dia. Dia orang dia seni. Kena tolak dia tepi, baru boleh tarik. Safety. Sap. Jadi parang ni agak sangat-sangat tua. Berlubang-lubang. Tetapi di dalam parang ini seperti ada sepuh yang berwarna kuning. Sama ada dia tembaga ataupun emas, wallahu alam. Jadi saya serahkan. Silakan. Tengok. Boleh pegang tak? Boleh, silakan. Macam that yellow hue. Kalau dari tepi gini. Kata that yellow. Lama nampak dia. Cuba cari tulisan angka Arab. Ni. Ya. Pandai. Terima kasih. Dia ada tulis 2, dia ada tulis 8, 1. Ya lagi, oh ya. 8, 1. Ke 18? Betul-betul. Okey, kat dulu. Dia ada tulis 18 kan? 81. 81 ke 18? Cuk. Oh, 18. 18 kan? Apa abang ada selidik dah lah apa maksud dia. Dah. 8 is my number ni. Abang nak pegang ke? Nak tahu berat dia. Tapi kita tahu kalau kan. Yang ni datang daripada bawah tau. Ya. Tanah. Tapi waktu karat tu tebal. Alah. Pasal karat tu dia dah jadi macam menyeluruhi semua besi tu kan. Tapi untuk Pok Nik daripada karat tu untuk jadi macam ni dan dia punya besi ni masih intact, maknanya besi ni sangat kuat tau. Betul. Ya. Dia masukkan dalam asid. Solution untuk buang kan. Masuk dalam asid. Dia kerjakan karat ini dan sarung ni 1 minggu. Selepas dia sakit tu terus buat 1 minggu siap. Sorry aku sangat fascinated. Iyalah. Abang pernah ada kejadian-kejadian mistis tak yang selain mimpi? Lepas dah siap ni ada mimpi-mimpi lagi ada ke apa? atau Ada dah tenang. Dah tenang? Oh, Dah tenang. Berarti itulah dia punya mission tu. Mission is complete. Ya. Ya kan? Tapi tengok Pok Nik punya kerja cantik tau. Tutup belakang. Coba hati-hati dia bisa di lock. Kenapa tu? Masuk dulu. Okey. Kemudian tarik. Tadi. Cuba galang buka pula. Tolak tu dulu. Tolak ni dulu. Ini? Tolak. Yes. Safety tau. Oh, ni lock ni Tarik. Enggak bisa. Uish. Uish. Keren. Keren. Apa? Okey, Angah diajar oleh Pok Nik lah. Kemudian Pok Nik serahkan dengan cara yang berilmu jugalah. Dia kata, alhamdulillah saya dah terima amanah ni. Okey. Jadi saya serahkan kepada tuan punya. Saya pun angkat macam ni. Saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya buka? Silakan, dia kata. Saya buka tak boleh kan? Dia senyum. Dia kata lock.
tarik. Lock tarik. Di tangan Pak Nik tu dia angkat macam ni. Dia angkat, dia pegang macam ni. Pegang macam ni. Pegang macam ni dia. Wah, nampak macam pahlawan tu. Beda kita pun jadi. Tengok. Dia dah masuk, lock. Ois. Cakap, Pak Nik, respect Pak Nik. Sebab pembikinan sangat berseni. Ya. Pak Nik masih buat masih lagi kan? Ya. So kalau ada orang yang nak pergi boleh. buat parang atau keris yang nak buat dia punya sarung ke apa ke, nanti mungkin kita boleh dapatkan Pak Nik punya details kot. Kontak. Ya ada lama-lama nak restore kan, benda-benda yang nak baik pulih kan. Mungkin yang tu boleh pergi jumpa Pak Nik kan. Saya daripada tadi, saya teringin. Daripada tadi awak diam sebenarnya. Memang saya nak biarkan anda semua bercakap dulu. Okey. Sebab saya teringin, saya sangat... Because kita selalu dengar orang-orang yang belajar persilatan kan, ataupun yang mengamalkan keilmuan ni kan, orang selalu jumpa keris ataupun benda-benda lama di Gunung Ledang. Saya itu soalan yang lain lah. Tetapi pada mini kod Abang Ngah ni lah, so benda-benda yang macam ni, bilah keris, parang gini kan, adakah ditanam disebabkan penduduk-penduduk yang sebelumnya ataupun panglima-panglima yang orang kata apa, kalau duduk kat hutan seorang-seorang betapa ditinggalkan, atau adakah ini barang-barang gaib yang dizahirkan ke dalam alam nyata untuk dijumpai untuk orang-orang yang dipilih. Wallahu alam. Okey, kalau mengikut pengalaman saya, okey. Barang-barang yang di dalam bumi. Contoh kita punya barang. Okey. Kemudian kita nak sorokkan, lalu kita sorok ke dalam bumi. Contoh macam zaman perang dulu, Jepun datang, lepas tu datuk nenek moyang kita yang lama-lama takut mungkin barang kemas dia, barang yang berharga dia ambil Jepun. Dia rompak dan sebagainya kan. Jadi diorang takut, diorang gali masukkan dalam bumi. Apa yang terjadi apabila mereka meninggal dan tak ada waris yang tahu? Ataupun apa yang terjadi selepas dia tanam? Kalau mengikut cerita yang disampaikan saya, selepas 30 hari barang itu dah dijaga oleh bangsa jin. Lebih 30 hari je dia menjadi hak bumi. Jadi kalau yang tuan punya barang tak ada masalah, tapi orang yang lain, orang lain. Sebab tu untuk nak mengambil satu barang ni hanya orang-orang yang diberi alamat ataupun dipilih lah, terpilih, ataupun orang-orang yang membuat ritual untuk mendapatkan harta-harta. Okey, kalau macam tiba-tiba kita... Ini terakhir Kenapa? Aku dah banyak soalan. Okey. Habis. Apa sih? Macam tak jumpa lagi kan? Anggap macam kalau kita naik, lepas tu tiba-tiba kita terjumpa apa-apalah. So kita boleh ambil sesuka hati ke ataupun... Sebab kita, kira macam I lah. I bukan orang belajar, bukan orang apa. Tapi tiba-tiba I naik, I jumpa something lah. Macam batu ke, apa ke yang ni bukan kalau kat situ, dia tak, it doesn't belong there lah. Macam benda tu tak sepatutnya ada kat situ. Macam tiba-tiba ada batu yang berkilat-kilat. Cantik kan. So kita boleh ambil sesuka hati kita ke atau harus minta izin dulu? Minta izin apa benda tu semua dulu ke macam mana? Jawapan saya, awas. Awas? Awas. Sebab apa? Orang dulu-dulu jika nak membuang penyakit, kadang dia buang pada senjata. Kadang dia buang pada shilling. Kadang dia buang kepada paku, batu dan sebagainya. Bermaksud orang dulu-dulu ni dia mempunyai kepandaian untuk mengikat. Bukanlah dia keluarkan, contoh orang tu dirasuk oleh saka keturunan yang mana ubat tak boleh, kemudian dia nak keluarkan benda tu. Ada setengah kata mengarut tangkap jin masuk botol.
Tapi saya belajar benda tu. Saya belajar dan uji. Ya, betul jin tu ada dalam botol. Sebab kita gunakan kebatinan bergegar botol tu. Kemudian menggunakan paku. Lepas tu logik akal. Saya tanya, guru, macam mana jin boleh masuk dalam paku? Tidak. Tetapi semangatnya jin. Jin ni punya satu energi. Di mana kita dah mengikat dia dengan paku. Oh, diikat di paku. Diikatkan dia punya semangat dia tu. Diikatkan dia punya spirit tu di dalam paku. Tapi dia ada di luar lagi. Di luar. Jadi bila kita bawa paku tu, dia mengikut. Dia mengikut paku tu. Faham. Jadi sampai ke pokok-pokok besar. Ataupun kalau disyaratkan buang ke sungai, buang ke sungai. Ada yang ditanam, ada yang dipaku. Ada yang dibuang ke laut gitu ya, Abang Ahel. Mengikut alamat yang apa orang tu mengubat. Benar. Kadang dia pakai duit shilling. Dan kadang dia pakai senjata. Sebab apa yang datuk nenek moyang dulu menggunakan senjata tu untuk menyeru panggil. Kadang senjata tu sendiri dia mendapat alamat mimpi dan sebagainya. Dan apabila dia angkat, baru dia dapat alamat mimpi. Akulah jin penjaga keris ini. Keris ini kepunyaan aku. Dan maka ini kau jaga keris ini, aku berkadam dengan kau. Kalau dia setuju, dia bela. Faham? Kalau dia tak setuju, maka tak nak ni dia campakkan balik. Okey, jadi story ini pernah berlaku di Gunung Ledang juga. Ni pakcik saya cerita. Dalam ramai-ramai ni, diorang ni mendaki. Jadi kawan dia apabila sampai di puncak, betul-betul sampai di puncak Ledang, dia jumpa duit 1 sen, tapi ada lambang keris bersilang. Duit lama, dah agak bertanah sedikit, betul-betul letak di atas batu. Dia pelik, dia angkat masuk poket. Sampai di rumah, dia kerasukkan. Aduh. Selama 5 hari, bomoh keluar masuk di rumah dia untuk merawat dia. Tak boleh. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, ada satu yang pandai. Dia tak mengubat, dia melihat. Dia duduk, dia melihat, dia nampak. Dia kata, cuba cari dekat pakaian dia ataupun beg-beg simpanan dia, ataupun siapa-siapa yang kamu ni tahu, dia ada bawa satu barang yang dia ambil dekat gunung. Lepas tu teringat cerita tu, kawan dia ada kat situ. Ya, saya dengan dia ada jumpa duit shilling. Cari duit shilling tu ada gambar keris. Diorang cari dekat pakaian yang dia balik tu. Pakaian dia tak basuh lagi, dia terus sakit. Ada dalam poket dia. Keluar, jumpa shilling tu. Letak, kemudian perawat tu kata, seorang malam ini juga pergi ke Gunung Ledang, pergi buang. Jadi yang ramai-ramai tu kawan saya tu ialah pakcik saya. Pakcik saya nama Ibrahim. Jadi Abang Ibrahim ni dengan kawan dia, kita kena pergi Gunung Ledang malam ni. Kena kembalikan itu ya. Kembalikan barang ni macam mana? Macam mana nak kawan kita baik, kita kena pergi juga. Dan ketika itu juga dia diruqyah lah, dirawat dan dipulihkan. Kemudian yang tukang buang ni pergi. Dah sampai Gunung Ledang, dia fikir, ini satu pekerjaan yang gila kita nak naik malam-malam Gunung Ledang. Kan? Nak buat macam mana? Kawan dia kata, main sini. Kawan dia pun pegang niat. Ini barang kau, mula ketika ni, kami pulangkan, jangan ganggu lagi kawan saya. Dia baling saja ke hutan. Jom kita balik. Balik sampai di rumah, kawan dia dah pulih. Alhamdulillah. So moral of the story is, kalau tak berilmu, jangan pandai-pandailah. Yap. Yes. Closing dulu. Closing dong. Kita akan berehat dan kita akan sambung sebentar lagi. That's it. Enggak, bukan habis dah ni. Bukan berehat, udah habis dah ni. Kita akan berjumpa di episod seterusnya. Dah habis. Banyak lagi cerita. Episod lain lah. Kejap lagi sambung. Closing dulu. Abang kita ni ceritanya sebulan nggak habis, coy. Betul. Untuk Closing cerita ini kita akan tamatkan dulu episod ni dan kita akan jumpa anda di episod yang berikut dengan cerita-cerita yang kita akan yang tak jauh. Lagi. Still bersama dengan Abang Jangan lupa check the next episode.